Alhamdulillah, kita kembali dalam Assalamualaikum. Kita teruskan pagi ini dengan topik kita bukan sekadar persinggahan Ramadan. Hujung-hujung Ramadan ni insya-Allah kita nak teruskan dengan perkongsian kita pada pagi ini bersama dengan Duta Yayasan Mihrab iaitu Al-Fadil Ustaz Iqbal Zain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, bertemu lagi kita ada kesempatan insya-Allah dalam bulan Ramadan ni. Ustaz mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami dan juga penonton-penonton TV Al-Hijrah ni apa yang kita nak kaitkan dengan topik kita bukan sekadar persinggahan bagi Ramadan ni Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Sidang penonton yang dirahmati, dikasihi dan dicintai Allah SWT sekalian. Saban tahun Ramadan datang kepada kita sebagai suatu rahmat daripada Allah SWT yang berbentuk madrasah yang tarbiyah kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik, untuk dibaiki budi pekerti kita, dibaiki akhlak kita, dibaiki cara berfikir kita, pemikiran kita, mental kita, emosi kita, kerohanian kita, spirituality kita. Segalanya itu Allah Ta'ala sediakan di dalam medan yang ada dalam Madrasah Ramadan yang tarbiyah itu berterusan. Cuma setiap tahun yang datang tu kita tak tahu tahun depan kita akan sampai lagi ataupun tidak. Betul. Untuk kita terus mengalami proses pembaikan, penambahbaikan yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan. Maka setiap daripada Ramadan adalah suatu muhasabah untuk diri kita. Kerana setiap kali Ramadan datang menginsafkan kita sejauh mana kita telah istiqamah dan berpegang teguh dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Kita tengok dalam bulan Ramadan ini begitu meriah. Masjid dihidupkan, malam-malam dihidupkan dengan bacaan Quran, dengan berinfak, dengan bersedekah, dimakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sejauh mana kita dapat keinsafan, sejauh mana perkara itu melekat pada diri kita, amal-amal yang soleh tersebut. Kerana memang Allah datangkan Ramadan dengan suatu hikmah supaya perkara-perkara yang baik itu melekat pada diri kita. Penghayatan, Ustaz. Ya, penghayatan itu terus berada pada diri kita, berpegang teguh hatta lepas keluar daripada bulan Ramadan. Dan itu adalah suatu rahmah yang besar daripada Allah SWT. Apabila dalam Ramadan itu ada sesuatu perkara yang haram, kita dapat kekuatan untuk kita tinggalkan. Ada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diredai oleh Allah SWT yang kita dapat hidupkan dalam diri kita, dia melekat pada diri kita, terpatri pada diri kita, dan antaranya adalah berkaitan dengan rumah Allah Subhanahu Ta'ala, menginsafkan kepada kita betapa besarnya kepentingan masjid dalam hidup kita, betapa besarnya kepentingan untuk kita hidupkan masjid, dan kita muhasabah sejauh mana kita makmurkan rumah Allah SWT ini, sejauh mana pula kita telah berinfak untuk membantu pembinaan dan juga pembaik pulihan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masya Allah. Itu berkaitan dengan perkongsian kita. Bagaimana kita nak mengimarahkan, bagaimana kita nak orang kata apa, menerapkan, meresap kita punya amalan-amalan tu supaya menjadi kebiasaan kita selepas Ramadan juga insya-Allah. Ustaz, dalam 10 malam terakhir ni Ustaz, kita nak kongsikan berkaitan dengan seruan kepada mereka di luar sana untuk sama-sama kita membantu kepada yang orang kata apa, pembinaan, penambahbaikan masjid-masjid di luar sana tu. Ramai lagi yang nak mengimarahkan di malam-malam akhir Ramadan ni Ustaz. Bagaimana caranya dan apa sebenarnya yang kita nak bawakan pagi ni? Baik, pada 10 terakhir Ramadan ini saya ingin mengajak dengan kerendahan hati kepada seluruh sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT untuk bersama-sama dengan kami Yayasan Mihrab yang komited untuk membantu rumah-rumah Allah Ta'ala, masjid-masjid, surau-surau dan ma'at tahfiz yang berada di bumi Malaysia ini, begitu juga untuk menyantuni fakir miskin, asnaf dan golongan yang memerlukan. Dan pada ketika ini salah satu masjid yang sedang kami berikan perhatian adalah masjid yang telah usianya telah mencecah lebih daripada 100 tahun. Rosak teruk dan sudah pun sangat-sangat uzur. Tiang-tiang yang menyokong struktur bumbungnya telah lemah dan sistem pendawaian juga rosak teruk. Anda boleh lihat di kaca TV, lihat keadaan kayu yang telah usang dimamah oleh anai-anai, dan pada ketika ini pihak Jawatankuasa Masjid mengalami kekangan dana untuk membaiki masjid ini, untuk membaik pulih. Bayangkan rumah kita yang baru umur 10 tahun, bermacam-macam merawatan, maintenance yang kita nak kena keluarkan. Sekejap bocor sana, sekejap bocor sini. Ini bayangkan binaan yang telah lebih daripada 100 tahun. Jadi anda boleh lihat di kaca TV anda akan dipaparkan keadaan sebelum dan setakat ini apa yang telah kami kumpulkan. Sedikit sebanyak daripada dana yang telah disumbangkan oleh sidang penonton, kita dapat tukar sedikit banyak. Mana yang dapat kita tukar dahulu. Kerana pada ketika ini keselamatan jemaah adalah prioriti. Jadi mana yang kita dah dapat, kita tukar dulu dengan besi yang C, yang warna biru tersebut, supaya ianya dia lebih kukuh, supaya keselamatan jemaah. Kemudian apabila kita dapat sumbangan lagi dana, dan kita akan teruskan lagi pada pembinaan yang lain. Mana tak tunggu Ustaz?
Ya, apa saja sumbangan yang terdapat kita terus jalankan. Dan ini adalah apa yang dipaparkan perkembangan terkini Masjid Wan Cik Arifin, Georgetown, Pulau Pinang, dibina oleh seorang businessman bernama Wan Cik Arifin. Tapi bayangkan dah lebih usia 100 tahun. Dan anda boleh lihat di kaca TV anda sekarang perkembangan yang terkini, dan terima kasih. Saya ingin ucapkan jazakumullah khair kepada para dermawan, para penyumbang yang telah menyumbang untuk membantu kami untuk membaiki masjid yang telah menjadi saksi pengorbanan betul. kepada penyebaran Islam di tanah air kita ini. Boleh jadi kita, nenek moyang kita, mendapat curahan ilmu yang datang, pendakwah yang datang, dan juga ilmu yang dihidupkan di dalam masjid ini. Bayangkan Pulau Pinang dahulunya adalah pelabuhan yang penting. Betul. Lebih daripada 100 tahun yang lampau. Dan Wan Cik Arifin ini businessman yang mengajak para ilmuwan untuk hidupkan ilmu dalam masjid ini, sehingga beliau sendiri menuntut ilmu dan beliau sendiri menjadi seorang yang alim. Dan di sini pada giliran kita pula untuk tinggalkan legasi untuk generasi kita yang mendatang, supaya manfaat kita menjadi amal jariah buat mereka. Dan kepada anda yang ingin terus bersama dengan kami untuk bersama Yayasan Mihrab untuk menyumbang dana, anda boleh lihat di kaca TV anda akaun bank yang tertera di situ. Anda boleh ambil gambar ataupun screenshot siap-siap, ataupun anda boleh scan QR code yang tertera untuk anda berikan sumbangan secara konsisten setiap bulan. Mudah-mudahan setiap ringgit, lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan, dan kita berada fasa yang terakhir, kita ingin pecutan yang luar biasa, insya-Allah. Kita ingin mendambakan kerahmatan Allah, keampunan dan pelepasan daripada azab api neraka. Mudah-mudahan sedekah kita itu menjauhkan kita daripada musibah, memberikan kita keselamatan daripada malapetaka dan bencana, dan jauhkan kita daripada penyakit. Dan Allah berkati dan berikan kecukupan dalam rezeki kita, kerana apabila kita bantu rumah Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu rumah Allah di atas dunia ini, walaupun bantuan yang diberikan itu saiznya sebesar sarang burung sekalipun, nescaya Allah Taala ingin berikan kepadanya rumah mahligai dalam syurga Allah SWT. Jadi Rasulullah janjikan suatu aset dan properti untuk kita di dalam syurga Allah, dan Allah jadikan tuan empunyanya adalah kita. Dan pasti Allah akan satukan. Jadi di sini masih terbuka peluang kepada kita untuk bantu rumah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan kita mendapat pandangan yang khusus daripada Allah, perhatian yang istimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mengambil berat dan memberikan penekanan terhadap rumah-rumahnya di atas muka bumi ini yang menjadikan curahan rahmat di atas muka bumi. Yang pertama, masjid-masjid di mana kampung di kota itu berada. Mudah-mudahan kita semua mendapat tempias daripada rahmat tersebut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Mari kita bersatu bersama dengan Yayasan Mihrab untuk menjayakan pembaik pulihan ini Masjid Wan Cik Arifin ni, insya-Allah, yang terletak di Pulau Pinang ni. Mudah-mudahan orang kata apa, cepatlah, segeralah selesainya supaya masjid ini dapat diimarahkan kembali, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Iqbal Zain selaku Duta Yayasan Mihrab bersama dengan kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Insya-Allah kita doakan sama-sama semua segalanya berjalan dengan lancar, dan kita berehat seketika kembali selepas ini.